Tapi kalau kamu buat universiti, katakan tambah 5,000 di Precinct 19 itu, buat universiti dekat tapak Kota Madani itu, 5,000 pelajar daripada luar ni datang. Bila ada satu kampus universiti kat situ, itu lebih menjana pendapatan untuk Putrajaya itu. Lagilah, 5,000 pelajar ni dia belanja dekat situ, dia ini. So ada ekonomi lagi bercambah dekat situ. So daripada kamu buat Kota Madani, kamu buat universiti. Kerajaan ada bajet 4 bilion itu. Instead of bina Kota Madani, baik kita bina satu lagi IPTA. Faham tak? Kalau kamu bina Kota Madani, kamu cakap nak sediakan quarters. Kan? Berapa ribu quarters untuk penyewa awam yang minta quarters. Ini Zaleha cakap, Anwar Ibrahim pun cakap macam itu. Pada saya macam ni, untuk menyelesaikan masalah quarters kerajaan ni, saya duduk Putrajaya, dulu pun saya duduk quarters. So penyelesaian saya macam ni. Di Putrajaya tu, the last I saw is that dia punya occupancy punya rate kepada rumah-rumah dan apartmen di Putrajaya ni adalah lebih kurang 83 to 85% occupancy rate. Maksudnya ada 15 ke 17%, 15 to 17% of apartmen atau rumah-rumah di Putrajaya itu masih tidak diduduki. So kalau kita ada rumah di Putrajaya ni, terutama rumah kondo, rumah bertingkat ni, ramai yang beli bekas-bekas penjawat awam juga. Tahu? Itu vacant. Dia pun nak bagi sewa, tahu tak? So apa kerajaan boleh buat? Kepada sementara nak tunggu quarters-quarters yang tak siap lagi dibaik pulih ke apa semua. Siapa yang minta quarters yang tunggu lama itu? Salah satu penyelesaian ialah kamu bagi insentif lah untuk menyewa vacant unit di Putrajaya. So kalau kamu buat macam itu, nombor satu, you save on the capex cost itu nak buat quarters baru di Putrajaya, tak payah. So you fill up vacant punya unit yang banyak di Putrajaya ini. Apa salah ni? Kejap okay. Ini it's not my job sebenarnya nak offer solution. Ramai orang kata kenapa pembangkang tak offer solution. It's not pembangkang punya job. Yang korang yang kerajaan ni yang gaji puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu ini, korang yang patut offer solution. Kita orang sebagai pembangkang, kita check and balance lah supaya kamu buat kerja dengan lebih betul. Kalau kita pula pembangkang nak kritik, nak check and balance, nak offer solution, apa kerja korang buat? Baik kita je jadi kerajaan, kau tak payahlah ambil gaji puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu. But okay lah, tak apalah. So saya offer lah sikit solution. The solution is that the vacant unit 15-17% tu ada berapa puluh ribu unit dekat situ yang vacant. Berapa ribu unit at least yang vacant itu. You offer certain incentive, you save on capex to build new quarters ini. Bagi insentif untuk mereka yang sementara menunggu quarters tu sewa kepada unit vacant. Sebab pemunya owner sewa ni warga Putrajaya juga. And kebanyakan mereka ex-government officer, dia beli rumah ataupun apartmen kat Putrajaya tu. So, penjawat-penjawat awam sementara menunggu quarters itu boleh sewa rumah dia, kerajaan bagi insentif. Itu adalah lebih jimat daripada kamu beli bina quarters baru, Kota Madani 4 bilion itu. Kamu faham tak? Cari some innovative solution macam ni yang menjimatkan duit kerajaan pada masa sama membantu penduduk-penduduk di Putrajaya. Dan satu lagi, at the same time, kalau saya tak buat Kota Madani tu, saya ada bajet 4 bilion, saya ada tanah beberapa puluh ekar dekat Precinct 19 tu. What I will do is, I probably buat IPTA baru dekat Putrajaya. Satu Institut Pengajian Tinggi Awam yang baru di Putrajaya. Pakai tanah Precinct 19 tu, daripada buat nama Kota Madani Anwar Ibrahim buat quarters kat situ, kamu buat IPTA, satu universiti baru di situ. Putrajaya ada universiti swasta, Harriet Ward ada kat situ. Universiti Awam ada satu UPNM di Precinct 1. Itu lebih kurang 2,000 pelajar aja dekat situ. But if you really want to solve masalah IPTA tu, tempat-tempat itu yang kita kekurangan itu, buat satu universiti dekat Kota Madani itu. Dan itu lebih bagus. Satu, kita tambah lagi tempat-tempat untuk pelajar-pelajar lepasan STPM ni. Setiap tahun ada, tak salah saya, dalam 20,000 lebih 20,000 lebih lepasan STPM yang nak masuk universiti ni, tapi ada juga yang tak dapat tempat. Terutama orang kata kursus-kursus yang popular lah, tapi tempat sedikit. Contohnya medicine
dengan accountancy. Medicine, accountancy ni dengan economics ni. Economics tak lah, accounting dengan medicine. Mungkin undang-undang. Ini kursus-kursus yang mana popular tetapi tempat tak banyak. So saya cadangkan kepada Kerajaan Anwar Ibrahim, tak payah buat Kota Madani 4 bilion tu, you spend build university dekat situ. Lagi satu, universiti tu kita boleh buat for first start mungkin 3,000 ke 5,000 pelajar dulu. And bagi offer kursus yang popular yang ini, contohnya medicine, perubatan dengan accounting yang kita kurang ni sekarang ni kan. Buat satu universiti di Presiden 19 itu. Dan ini juga akan menambahkan ekonomi dekat Putrajaya. Sebab kalau kamu buat quarters, yang orang yang duduk situ, orang-orang Putrajaya yang bekerja dekat situ saja. Pendapatan dia daripada kerajaan. Dan mereka duduk situ. So jumlah ekonomi yang dijana dekat situ is marginal. Tapi kalau kamu buat universiti, katakan tambah 5,000 di Presiden 19 itu, buat universiti dekat tapak Kota Madani itu, 5,000 pelajar daripada luar ni datang. Bila ada satu kampus universiti kat situ, itu lebih menjana pendapatan untuk Putrajaya itu. Lagilah 5,000 pelajar ni dia belanja dekat situ, dia ini. So ada ekonomi lagi bercambah dekat situ. So daripada kamu buat Kota Madani, kamu buat universiti dekat situ, di Presiden 19 itu, pakai duit Petronas itu 4 bilion buat universiti. So pada masa yang sama kita relief ataupun menambah baik daripada masalah yang ketidakcukupan tempat untuk kursus-kursus yang popular ni di IPTA. Sebab kita punya pelajar semakin bertambah. Jumlah orang yang buat STPM yang keluar daripada sekolah-sekolah ni makin bertambah. Lepas tu sekarang ni orang tak banyak duit nak pergi overseas lagi dah. Kita kalau nak hantar medik dah kita tak hantar dah. Tapi nak hantar luar negeri orang dah tak hantar. Atau kurang hantar sebab kos tinggi kan. So buat universiti tempatan, population kita semakin tambah, jumlah pelajar semakin tambah. Buat satu lagi IPTA di Putrajaya. Putrajaya ada satu je IPTA, itu untuk askar tu, Universiti Pertahanan Nasional. Buat satu lagi IPTA di Putrajaya, Presiden 19, tak payah buat Kota Madani tu. Scrap dari Kota Madani tu, buat IPTA untuk 5,000 ke 10,000 pelajar kat situ, buat kursus-kursus popular. The best of the best of Malaysian punya brain, kita hantar dia di Putrajaya. Di Putrajaya. Buat medicine, buat accounting, buat economics, buat politics ke apa dekat, buat law apa dekat situ. Itu saya punya cadangan. Dan saya cadangkan bagi nama dekat situ. Ini Anwar Ibrahim, kalau kamu berani buat lah. Bagi nama dia Universiti Tun Dr. Mahathir pada saya. Buat satu universiti, tak payah buat Kota Madani, buat quarters tu. Buat satu universiti untuk menambahkan ekonomi di Putrajaya dan also beri tempat kepada student-student ini untuk 5,000 ke 10,000 student. Universiti di Putrajaya, namakan sebab Putrajaya ni very closely linked to Tun Dr. Mahathir. Dia pun Perdana Menteri keempat. Bukan saya nak puji-puji Dr. Mahathir, tapi ini memang sepatutnya lah. It is logical and rational lah untuk buat satu universiti di Putrajaya atas nama Tun Dr. Mahathir. Dan sementara Tun Dr. Mahathir masih sihat ni, kalau siap benda itu, dia boleh rasmikan Universiti Tun Dr. Mahathir. Sebab kita dah ada Universiti Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama. Kita dah ada Universiti Tun Abdul Razak, UNITA pun ada. Lepas tu kita dah ada Universiti Tun Hussein On. So buatlah satu universiti lagi, Universiti Tun Dr. Mahathir. Apa salahnya? Takkan nak tunggu Tun Dr. Mahathir dah tak ada pun nak buat. Tak payah tunggu itulah. Sementara pemimpin kita ni masih ada, kamu buatlah dekat situ Universiti Tun Dr. Mahathir di Putrajaya. Itu lebih baik daripada kamu buat kamu punya projek Kota Madani untuk buat quarters itu. So student pun happy sebab dia dapat tempat untuk belajar itu, tak ada komplain banyak sangat sebab tak cukup tempat dan sebagainya. Pada masa yang sama menambah ekonomi di Putrajaya. So sebelum saya akhiri saya punya live ni pada malam ini, itu saya cakap, Anwar Ibrahim, kamu ketepikan ego kamu itu, tukarkan projek Kota Madani itu kepada Universiti Tun Dr. Mahathir, bagi tempat-tempat kepada pelajar-pelajar kita lepasan STPM itu untuk mendapat tempat untuk buat kursus-kursus yang mereka nak buat di situ. Okey. Setuju tak tuan-tuan? Setuju? Setuju.